Kerja sendiri tapi tak ada perlindungan perkeso? Jangan risau, kerajaan dah cover. Free je. So video ni siap-siap, senang nak tengok balik nanti. Kalau anda bekerja sebagai sukarelawan macam tentera, polis simpanan, bomber dan rela, atau perkhidmat rumah ibadat masjid dan surau, serta penyelia dan petugas komuniti anda Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerajaan akan bayarkan caruman perkeso anda melalui insentif SPS Madani RM2,025 selama 12 bulan. Anda layak mohon asalkan anda warga negara Malaysia, bekerja di Malaysia dan belum daftar di bawah inisiatif Belanjawan 2025. Dengan caruman RM272.80 ditanggung kerajaan sepenuhnya, anda akan dapat faedah perubatan, pampasan hilang upaya, allowance tanggungan dan banyak lagi, termasuk pinjaman pendidikan. Permohonan kena buat melalui agensi masing-masing. Anda kena sediakan salinan IC dan surat pelantikan atau pengesahan kerja masa buat permohonan. Cepat mohon sehingga 31 Disember 2025. Kalau kuota penuh, terus tutup tau. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.